Kenapa emas public gold tiada dividen? Sebelum tanya soalan ini, kena faham dulu sifat emas itu sendiri. Sifat emas ini tidak boleh dicipta. Emas tidak tumbuh. Emas tidak beranak. Emas takkan berganda secara semula jadi. Apa yang ada dalam bumi, itulah saja kuantitinya. Jadi, secara logiknya, emas ni nilainya akan kekal sampai bila-bila. Tetapi, hakikat ini hanya tertakluk kepada emas fizikal saja. Jika anda faham sifat emas yang nilainya akan kekal sampai bila-bila, maka anda juga akan faham bahawa keuntungan simpanan emas 100% atas sebab kenaikan harga emas itu saja. Anda juga perlu faham konsep dividen, iaitu keuntungan daripada pelaburan. Seperti contoh, ASB dan tabung haji. Duit simpanan anda akan digunakan untuk dilaburkan pada satu tempat dan keuntungan pelaburan tersebut baru diberikan dalam bentuk dividen. Jadi bagaimana syarikat jual beli emas dapat memberikan dividen dari pelaburan emas? Sebab itu penting untuk ada ilmu supaya kita boleh berjaga-jaga. Pilih syarikat yang kukuh dan diakui patuh syariah seperti Public Gold. Untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold, pengeluar terbesar emas di Malaysia, hubungi saya. Klik link di profil untuk saya bantu selanjutnya. InsyaAllah.